Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bersama saya Syahrizin bin Abdul Munir Dan saya Firdaus bin Ali Mokhtar. untuk siri Bicara Pusaka episod yang Ke-6. ke-6 Firdaus. So minggu ini kita akan masuk satu topik yang agak penting sebenarnya Cik Firdaus. Betul. Sebelum ni kita dah ceritakan bagaimana pelantikan wasi ataupun pentadbir. Lepas tu kita bincang mengenai mengenal pasti harta. Ya. Kita bincang mengenal pasti waris. Betul. Dan hari ni dia punya climax lah sebenarnya. Ke mana kita nak pergi? Ya. Ke mana kita nak pergi buat permohonan? Permohonan sama ada surat kuasa mentadbir ataupun permohonan grant of probate ada panggil ataupun surat probate. Jadi itu yang kita nak cover hari ni lah. Betul. Tapi kan Encik Firdaus, sebelum kita mulakan sesi perbincangan mengenai permohonan pentadbir harta pusaka ni, saya nak Encik Firdaus share sikit lah kes yang terbaru kita dapat hari ni. Dan hari ni dengan semalam mungkin Encik Firdaus boleh kongsikan satu cerita yang agak pelik jugalah yang terjadi. Ya, Pengalaman betul. kita boleh Encik Firdaus cerita sikit tak? Okey. Sebab bagi salam dulu lah. Ah. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey. Sebab saya dengan Cik Syah ni kami partner dalam orang kata perancangan harta pusaka ni dah lama. Daripada tahun 2016 Cik Syah 16. pada 2016 walaupun kami bersama-sama dari Amanah Raya tapi tak pernah bersua muka dekat Amanah Betul. Raya. Betul. Cuma kami berjumpa di Maybank Trustee lah dulu kan. Alright. Cuma banyak nak kata pengalaman tu memang kita banyak dan kita tak boleh nak ingat begitu detail pengalaman tu. Betul. Tapi jika dalam masa kita buat podcast ni ada kes-kes terbaru yang berkaitan dengan harta pusaka ni yang kita rasa penting untuk kita kongsikan bersama penonton. Saya rasa Baik kita kongsikan lah. yes, kita kongsikan lah. Okey. Jadi berkenaan dengan kes yang terbaru ni dia berlaku pada tahun pertama sekali kita berjumpa dengan klien kita ni pada tahun 2023. Betul. 2024. Awal 24, tahun 2024. Dia kes dia yang mana dia ada dua family. Okey, dia ada dua family maknanya kita tahu arwah ni berkahwin dua, kes kematian Okay. Arwah ni berkahwin dua, dikurniakan dua orang cahaya mata lah. Betul. Hasil perkahwinan pertama dan perkahwinan kedua ni ada isteri baru lah, isteri baru dan juga anak-anak. Anak dia. Okey. Yang menjadi masalah bila tidak ada orang kata persefahaman Betul. di antara kedua-dua belah pihak ni. Pihak Betul. yang pertama yang datang kepada kita dan pihak yang kedua ni dia ada dia punya own lawyer. Betul. Which is dia punya own lawyer tu adalah di kalangan ahli keluarga tu sendiri. Betul. Okey. Family members dia. Family members. Jadi saya dengan Cik Syah masa tu kita pergi berjumpa di awal tahun 2024 tu kita berjumpa dengan waris yang nak klien kita yang daripada keluarga pertama ni nak melantik kita lah sebagai pentadbir. Dan kita sama-sama berjumpa dengan tim kedua ni tadi. Okey, kita berjumpa untuk kita discuss apa yang terbaik kerana kami ni sebagai syarikat pemegang amanah ni walaupun klien tu datang pada kita kita tetap tak boleh side dia. Betul. Sebab kita bukan macam lawyer. Kalau lawyer dia melantik lawyer, mungkin lawyer akan represent dia sahaja. Betul. Tapi tak. Kami ni sebagai pentadbir harta pusaka, kami kena be neutral. Walaupun yang pihak kedua tu bukannya orang yang menemui kita, kita Betul. kena still be neutral lah. Tak boleh bias lah. Siapa yang berhak, kita kata berhak. Betul. Yang tak ada hak, kita kata tak Betul. ada hak lah. Betul. Okay. Jadi cerita dia, masa tu kita kata, okay, kita kirakan berapa bahagian faraid masing-masing setiap daripada anak-anak dan juga isteri yang perkahwinan kedua ni semuanya layak ada hak ke atas harta pusaka. Okey, jadi bila kami dah present apa benda semua, diorang tak nak teruskan lah yang family kedua tak bersetuju untuk teruskan walaupun kami dah kata kita ni neutral. Dia tak nak teruskan juga. Okey. Jadi tak apa. Jadi dia kata dia takut lah. Dia kata takut nanti kalau pihak kedua ni apply pusaka. Apply pusaka di mungkin pusaka kecil ke, mahkamah tinggi ke, tanpa pengetahuan dia. Tanpa pengetahuan dia tau. Maknanya dia dah syak daripada awal ni, kemungkinan besar dia akan disenyapkan. Maknanya kewujudan dia daripada hasil perkahwinan pertama ni, dia bersama adik dia mungkin akan disenyapkan.
Okey. Jadi kita kata cara yang terbaik dan selamat, kita letak caveat pada pusaka. Betul. Kita letak caveat pada pusaka sebab masa tu kita tak diberitahu pun apa aset-aset ada pada si mati kan. Betul. So kita kata tak apalah, kita letak caveat pusaka. Okey. So bila dah letak caveat pusaka ni, kita rasa okeylah dah selamat. Okey, dah selamat apa semua. Tiba-tiba dalam minggu ni kami dapat tahu. Okey, kita dapat tahu rupanya salah satu rumah milik arwah, iaitu ayah kepada mereka lah kan, telah dipindah milik kepada ahli keluarga yang belah sana. Tanpa pengetahuan ahli keluarga yang pertama tadi. Macam mana ini boleh berlaku? Betul. Sama ada Cik Syah kan, saya rasa mungkin ada dua lah. Pertama mungkin buat tanda tangan palsu. Sebab ini bukannya tanah Rizab Melayu. Betul. Tak perlu tanda tangan di hadapan DO kan. Betul. Kita tahu pula di kalangan ahli keluarga tu ada lawyer. Betul. Dia boleh menyaksikan nombor 14A tu. Betul tak? Betul. Okey. Itu yang pertama. Yang kedua, maknanya dia macam dia backdate lah. Dia buat tanda tangan palsu on behalf of si mati ni. Dia tiru tanda tangan. Kemungkinan ni kemungkinan lah. Okey, yang kedua berkemungkinan dia apply di pusaka kecil and then dia senyapkan waris yang pertama tadi. Walaupun kita dah letak caveat. Sebab kita tahu under Akta Pusaka Kecil dalam section 8 subsection 3 dia clearly stated yang mana pegawai pusaka kecil ini perlu semak, cek dengan Mahkamah Tinggi sama ada tak petition yang telah difilekan, sama ada untuk apply LA ataupun geram probate. Betul. Daripada situ sepatutnya kita dah masukkan caveat pusaka. Sepatutnya mahkamah dah inform kepada pusaka kecil supaya tidak mengeluarkan perintah. Betul. Salah satulah mungkin ini mungkin dia tak check kalau betul pusaka kecil dah keluarkan perintah. Pegawai pusaka kecil ni tadi mungkin dia tak semak dengan Mahkamah Tinggi. Betul. Ini pendapat kita lah kan. Betul. Pendapat kita berkenaan dengan isu ni lah. Jadi isu ni masih ongoing. Dan kita sentiasa berkecuali kan. Kita tak adalah kata okay you kena pergi saman dia ke apa kan. Tapi kalau betul berlaku antara dua tadi tu, boleh ambil legal action lah. Boleh ambil legal action lah. Betul. Maknanya apa? Ini boleh berlaku juga di kalangan penonton. Di kalangan anda semua yang menonton podcast kita pada hari ini. Betul. Sebab ini real case scenario. Bukannya kita cipta, kita nak reka-reka, buat-buat kan. Ya. Panjang sangat saya bercakap. Itu dia pengalaman. Itu cerita terbaru lah. Tapi kami akan update daripada masa ke semasa lah. InsyaAllah. Apa saja kes yang kami pernah buat, kami terlibat secara langsung kan. Betul. Jadi insyaAllah lah. Kita tengok apa jadi. Kita akan ada perjumpaan dengan wakil daripada pihak yang pertama tadi lah. Untuk membincangkan apa yang perlu dilakukan lah daripada diorang lah. Diorang punya advice lah. Okey. Selesai Okey, sekarang kita masuk balik kepada permohonan surat kuasa mentadbir ataupun permohonan geram probate. Betul. Okey. Secara dasarnya sebenarnya ada tiga pihak lah Cik Firdaus Yang pertama kita boleh tuntut di pusaka kecil, pejabat tanah. Kedua kita boleh tuntut di amanah raya. Dan ketiga adalah di Mahkamah Tinggi. Betul. Saya mulakan Cik Firdaus Boleh, Cik Syah. untuk pusaka kecil. Okey. Okey, untuk pengetahuan semua, bila kita dah ada saksi yang kita punya pentadbir yang nak dilantik dan kita dah ada senarai harta dan juga senarai waris-waris, dah boleh buat permohonan. Betul. Okey, kalau siapa yang buat permohonan boleh buat permohonan di yang pertama di pejabat tanah ataupun pusaka kecil di pejabat tanah. Pejabat tanah dan galian lah. Betul. Okey, pusaka kecil tu di bawah pejabat tanah dan galian. Dan permohonan boleh kat file, boleh buat secara online sebenarnya. Betul. Sekarang ni dia dah mudah. Betul. Dia boleh buat secara online untuk buka file. Kena provide lah semua dokumen yang ada. Website dia myland.gov.my. Betul. myland.gov.my. You boleh buat permohonan secara langsung kepada pusaka kecil di pejabat tanah dan galian. Okey, dulu dia punya nilai harta dia hingga 2 juta je Cik Firdaus. Sekarang lepas tu dulu juga tak boleh buat permohonan sekiranya tidak ada harta-harta takleh. Iaitu rumah dan tanah. Dulu kalau rumah dan tanah tak ada, you tak boleh pergi ke pusaka kecil. Sekarang ni tak kira dah. Yang baru punya dia dah naikkan jadi RM5 juta. Dia nilai tanah, nilai harta dia dan juga dia punya jumlah nilai harta dan juga
dia juga tak kisah sama ada you ada tanah ke tak ada tanah ke, boleh buat permohonan di pusaka kecil. Saya ada soalan Cik Syah. Okay. Apa pandangan Cik Syah bila pusaka kecil ni membuat pindaan kepada Akta Pusaka Kecil ni 1955 kalau tak silap saya, membuat pindaan dengan dua perkara yang besar tu. Itu yang pertama sekali, daripada 2 juta naik ke 5 juta. Dan yang kedua, dahulunya hanya yang pusaka yang melibatkan rumah ataupun tanah saja boleh apply dekat pusaka kecil kan. Sekarang ni maknanya kalau orang tu ada sebiji motosikal sahaja kan, yang berharga mungkin 1,500, boleh pergi dah ke pusaka kecil. Boleh. Kan? Jadi apa pandangan Cik Syah? Mungkin dari segi orang kata perubahan ini, adakah dia memberi impact yang baik ataupun tidak kepada, of course kita tahu kepada rakyat ia satu benda yang bagus. Tapi dari segi kepada syarikat amanah macam mana kan? Dia pada saya lah, dia ada pro and cons lah Cik Firdaus. Sebabnya bila dia buatkan, dia naikkan jadi 5 juta dan dia juga buka untuk sebarang jenis harta untuk dibuat permohonan di pusaka kecil boleh. Dia memudahkan lah sebenarnya. Betul. Memudahkan pada rakyat supaya kita semua rakyat marhai ni boleh buat permohonan. Tapi kita kena fikir satu perkara juga Cik Firdaus. Kita buat permohonan saja untuk surat kuasa. Betul. Pertukaran hak milik kena buat sendiri. Betul. Okey. Jangan, you just imagine bayangkan kalau kita buat permohonan, lepas tu end up macam saya pernah jumpa, kita banyak customer macam tu. Surat kuasa dah keluar tapi tukaran milik still tak buat. Kan? Tak buat banyak. So pada saya kalau betul kita nak benda ni nak di something like nak upgrade kan, maybe dia boleh buat sekali bagaimana untuk make sure semua orang membuat tukaran hak milik dalam tempoh masa tertentu. Mungkin itu nombor satu lah. But in term of syarikat amanah lain, pada kita mungkin tak ada efek sangat lah. Tapi kalau amanah raya mungkin ada efek lah kot. Dia betul. Macam ada cross dengan amanah raya punya function jugalah. Kan? Itu mungkin ada sikit lah kan. Sebab amanah raya ni dulu dia punya beautiful of amanah raya ni, kalau you ada harta alih sahaja di bawah 600,000, amanah raya yang boleh keluarkan surat kuasa. Betul. Tak habis. Tapi sekarang bila dah open tu, maknanya dia tak payah pergi amanah raya pun tak apa. Kan. Tapi Cik Firdaus macam saya tadi lah, ada pro and cons lah kan. Tapi eloknya di mahkamah di pusaka kecil ni sebenarnya, bila buat permohonan, dia tak ada fee pentadbiran harta pusaka. Betul. Kenapa tak ada fee pentadbiran harta pusaka? Sebab dia tak buat kerja tu sampai habis, tukar milik tak ada. Betul. Tugas dia hanya keluarkan surat kuasa mentadbir. Perintah. Perintah pembagian. Lepas tu kena buat sendiri. Betul. Jadi dia fee murah lah. Fee dia kalau tak saya bawah 2 juta dalam 0.2. Betul. In between 2 juta hingga 5 juta dalam 0.3. 0.3%. Jadi cukup rendah. Cukup rendah lah. Tapi untuk surat kuasa sajalah. Betul. Jadi just untuk pengetahuan semua lah you tengok fee tu balik kan. Bayangkanlah kalau kita ni buat dengan kita cerita parti lain pula lah macam mana kan, fee dia lain kan. Betul. Tapi kalau kita buat secara untuk dapat surat kuasa mentadbir sahaja, itu dah madai lah. Tapi kena ingat satu bukannya tu dia pejabat tanah akan tukar hak milik, tak ada. Tu you kena buat sendiri. Betul. A to Z kita kena pergi balik. Lepas tu kena involve dengan LHDN pun kena buat sendiri. Semua kena buat sendiri. Jadi itu tempat pertama kita buat permohonan di pejabat tanah. Betul. Nanti saya sentuh lepas ni sikit pasal Sarawak dan Sabah, dia lain sikit. Ini kita cerita pasal Semenanjung je dulu Cik Firdaus. Kenapa saya tanya soalan tu dekat Cik Syah sebab bila berlaku pindaan kepada Akta Pusaka Kecil ni, saya tengok dari segi pandangan rakyat tu bagus untuk rakyat. Betul. Tapi dari segi sahabat-sahabat saya lah, yang mana daripada syarikat amanah, daripada peguam sendiri, mereka rasa macam diorang marah pun ada tau. Marah pun ada. Sebab apa? Ada yang mempersoalkan. Dia mempersoalkan bagaimana pejabat tanah, dia katakan, sebab pusaka kecil ni di bawah pejabat tanah. Betul. Bagaimana boleh mengeluarkan perintah bagi pusaka yang tidak langsung melibatkan rumah ataupun tanah. Betul. Yang tu diorang mempersoalkan. Mempersoalkan. Tapi walau macam mana pun saya rasa mungkin dia tengok kepada orang kata keperluan umum. Betul. Secara umumnya yang pentingnya dia bagus untuk rakyat. Betul. Bagus untuk rakyat. Betul. Jadi lebih memudahkan lagi-lagi bila dah ada myland.gov.my ni. Cuma kepada orang kata yang mana dia ada cukup masa, pergilah buat sendiri. Betul. Pergilah buat sendiri. Maknanya cukup masa
lepas tu ada knowledge nak takbirkan harta pusaka tu, boleh pergi terus ke pusaka kecil. Tapi yang mana tahu kita kerja Isnin sampai Jumaat, nak minta cuti pun kena bos sampai 2 bos kena approve contohnya kan. Nak tak nak yang ni barulah boleh berfikir untuk pergi kepada second option, melantik syarikat pemegang amanah. Ini yang terbaik lah. Tapi sebelum kita pergi ke topik seterusnya lah kita masih di topik pejabat tanah ni lah pusaka kecil sebab topik ni menarik. Kan? Tapi Cik Firdaus boleh Cik Firdaus kongsikan tak apakah dokumen-dokumen yang penting dia kena ada? Sebelum nak buat permohonan ni betul juga kan. Kita bukannya simply boleh pergi buat permohonan saja. Apakah dokumen-dokumen yang penting untuk kita ada untuk kita buat permohonan pentadbiran harta pusaka ni ataupun surat kuasa pentadbir? Selalunya Cik Syah bila bercakap tentang dokumen-dokumen yang diperlukan, kadang-kadang saya dapat call. Saya dapat call kadang-kadang orang just nak kita punya consultation kan. Saya kata berapa harta tu? Dia kata dalam 1.8 juta. Dalam 1.8 juta saya kata ada masa tak nak buat sendiri? Dia kata ada masa. Saya kata pergilah apply dekat pejabat pusaka kecil kan, myland.gov.my tu. Lepas tu kalau dia kata dekat saya apa dokumen yang diperlukan, jawapan saya ringkas, pergi cek dengan PTG. Tapi itu kalau orang tanya saya lah. Dalam podcast hari ni kita kena bercakap apa dokumen-dokumen yang diperlukan. Of course yang pertama adalah sijil kematian. Sijil kematian. Dan yang keduanya sijil nikah contohnya. Sijil nikah. Kalau isteri masih hidup, kena ada isteri punya salinan kad pengenalan. And then dia pergi naik ke atas pula. Parents masih hidup, kita perlukan IC parents. IC waris-waris ni semua diperlukan. Dan kemudian senarai lengkap harta-harta dan juga hutang-hutang milik si mati. Itu saja. Kalau yang lain-lain tu saya tak nak lah. Tapi ini secara generalnya. Cuma satu Encik Syah saya nak sentuh kan. Sebab saya tengok banyak orang menyangka bahawa bila kita apply dekat pusaka kecil ni wajib ada sijil faraid. Tapi sebenarnya kalau kita tengok dalam the list of documents yang diperlukan, tak ada. Tak perlu sijil faraid. Tak perlu kasih faraid. Sebab apa, nanti you all tetap buat akuan sumpah. Bahawa berikutlah waris-waris yang ditinggalkan sama oleh jugalah. si mati. Kalau menipu sama juga hasilnya. Ia akan tetap kena tindakan. Betul. Orang nak menipu macam saya kes episod yang sebelum ni saya cerita tu kan. Walaupun dia pergi apply sijil faraid di mahkamah syariah, dia tetap menipu. Dia kata anak dia yang dekat US tu tak wujud. Sedangkan anak dia tu wujud. Betul. So maknanya dokumen tu kena ada lah. Dokumen termasuklah sijil lahir, IC. Kalau untuk harta tu dia punya geran tanah, geran kereta semua kena ada lah Betul. So the statement of bank whatsoever lah. So benda tu diperlukan. So kita buat permohonan di pusaka kecil. Itu kalau di pusaka kecil lah. Sekarang kita masuk tempat yang kedua boleh kita buat permohonan, iaitu amanah raya. Boleh Encik Firdaus share, kongsikan sikit. Di amanah raya ni mereka dia ada dua tau Cik Syam. Amanah raya mereka boleh keluarkan orang kata perintah sendiri. Perintah sendiri bagi aset yang tidak melibatkan rumah ataupun tanah di bawah 600,000. Di bawah 600,000 ni amanah raya dia boleh keluarkan surat kuasa sendiri. Perintah itu sendiri. Yang ni yang kita panggil di bawah Seksyen 17. Di bawah Seksyen 17 ini dia boleh terbahagi kepada dua. Seksyen 17.1, Seksyen 17.2. Seksyen 17.1 ini yang mana di atas 50,000. Di atas 50,000 dan amanah raya menjadi pentadbir kepada harta pusaka. Tapi amanah raya sebenarnya bawah Seksyen 17 ni bagi kes kematian yang tak berwasiat. Yang diorang boleh keluarkan bukannya kes kematian berwasiat. Kes kematian berwasiat perlu still kena pergi high court. Alright. So 17.1 di bawah 600,000, atas 50,000. Kan? In between lah. 50,000 atas 50,000, di bawah 600,000 amanah raya akan jadi pentadbir. Yang bagi harta yang langsung tidak melibatkan rumah ataupun tanah. Itu 17.1. Kalau 17.2 amanah raya hanya mengeluarkan perintah. 17.2 ni bermaksud aset alih yang
di bawah 50,000. 50,000. Okey, dia hanya keluarkan perintah sama lebih kurang macam small estate tadi. Small estate tadi lah. Keluarkan perintah, you pergi Buatlah lah sendiri. buat sendiri. Tu 17.1, 17.2. Dan satu lagi saya nak tambah, Section 13. Okey. Okey, Section 13 ni, kalau masa dekat Amanah Raya dulu Cik Syah, Section 17 fail kuning. Kan? Section 13 fail merah. Saya tak tahulah kalau sekarang dah tukar kan, warna purple pula ke, saya tak tahulah kan. Okey. Kalau Section 13 yang mana orang kata mati lebih 5 juta lah. Okey. Meninggal dengan meninggalkan harta lebih daripada 5 juta. Dan Amanah Raya perlu apply surat kuasa mentadbir di Mahkamah Tinggi. Dan Amanah Raya menjadi pentadbir. Macam kita lah, sama macam proses kita di syarikat amanah ni, di Palladium Trustee Berhad, sama juga. Kita ibaratnya kita adalah Section 13. Betul. Under Section 13. Kalau ikut comparison dengan Amanah Raya lah. Ya. Okay, alright. Okay. So tu di antara apa tu lah classification yang ada kat Amanah Raya lah untuk permohonan kan. Ada satu lagi. Ada satu lagi. Dia ada fail kuning. Dia macam lampu traffic light Cik Syah. Fail kuning, fail merah, satu lagi fail hijau. Ya, fail hijau ni Amanah Raya dia apply sebagai pentadbir tetapi melalui pusaka kecil. Oh, boleh buat juga Boleh buat juga. Okey. Apa maksudnya kat sini, kalau kita tak ada masa nak pergi, masa tu boleh pergi Amanah Raya lah. Betul. Dia boleh buat permohonan untuk kita. Macam itulah maksud dia. Okey, alright. Okey. Permohonan dan dia menjadi pentadbir. Pentadbir dia permohonan dan dia sebagai pentadbir. Ya, betul. Itu hanya boleh kepada syarikat amanah awam ataupun private boleh buat? Ke macam mana? Syarikat amanah awam saja. Yes, maknanya Amanah Raya sahaja boleh. Maknanya tahulah janganlah kalau nak apply pusaka kecil pergi kepada syarikat amanah lain-lain ni kan. Sebab kita dapat banyak panggilan dan juga bertemu dengan pelanggan di mana ada syarikat amanah, ada syarikat amanah dia menjadi wakil kepada pewasiat untuk mentadbir harta pusaka berwasiat di pejabat tanah, which is pada salah lah. So sebabnya kalau bila ada wasiat je automatically kena pergi ke High Court. Itu yang sebenarnya. Itu yang sebenarnya. Okey, kita berhenti sampai sini dulu, tapi jangan risau, kita akan sambung dalam episod seterusnya. So jangan lupa like video ni, subscribe channel Bicara Pusaka dan jangan lupa tekan notification supaya terlepas episod seterusnya. So stay tuned. Bye.